Tapi satu hari bang, saya semangat dengan mak ayah. Saya tak tahu nak buat maaf. Saya cerita begitu dulu je kecil, semangat. Balik rumah, saya baca taklim kat rumah. Nangis-nangis baca hadis ni kat rumah. Baca dengan adik. Kunci pintu. Kat rumah ustaz saya kata dengan mak ayah ni jangan dakwah, ambil hati dia. Pada hari picit kaki mak, picit kaki ayah. Saya basuh tandas, saya basuh kereta ayah saya. Saya tak tengok TV bang. Saya kecil langsung tak tengok TV. Rasa masuk neraka kalau tengok TV dulu kecil. Abang tahu apa dia? Saya baca taklim yang bilik. Ada hari saya nangis. Tahu tak apa doa saya pada kecil? Saya dengar Ustaz Farid Rabi tu juga doa dia. Saya dengar Ustaz Firdaus Wong tu juga doa dia. Saya dengar ustaz-ustaz yang mana yang bukan keluarga tak Islam, hampir sama je semua doa. Tahu tak apa doa kita orang? Tahu apa doa? Saya doa, ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Itu doa saya pada kecil. Ya Allah, saya tak nak mak ayah saya masuk neraka. Tiba-tiba mak saya datang dekat. Dia nangis. Pakai seksi, mak saya pakai skirt. Dia dekat, dia nangis. Mak saya nangis tak berhenti. Dia peluk saya. Mak saya, tengah saya, mak adik, abang kakak tak ada kat rumah. Tiba-tiba bapak saya datang masuk bilik. Saya kunci pintu tadi. Saya tahu kalau dia nampak, saya mesti kena belasah dia. Dia memang garang. Dia masuk bilik, dia tak belasah hari tu. Dia pergi sebelah saya. Dia duduk sebelah saya, bersila sebelah saya, dia pegang kaki saya. Umur dia 60 tahun, rambut dia semua putih beruban. Bi, boleh tolong ayah, ajar ayah kenal Tuhan, ajar ayah sembahyang. Saya terus nangis tak berhenti. Tahu sebab apa? Saya tak pernah percaya dia boleh dapat hidayah. Saya kenal dia garang, memang dia takkan dengar cakap saya. Saya doa, tapi saya tak percaya. Ya Allah, jangan ayah mak masuk neraka, beri hidayah kat ayah. Ya Allah, beri hidayah kat ayah. Hati saya cakap apa? Bapak saya takkan dapat hidayah. Tapi kakak, Allah Maha Kuasa. Ebi ajar ayah sembahyang, kena Allah. Saya pegang tangan dia, ajar dia. Saya ambil uduk, ajar dia ambil uduk. Dia ikut saya jadi imam. Saya tak tahu nak buat apa. Saya panik. Saya jadi imam, dia jadi makmum. 10:30 malam, lebih kurang time-time macam ni lah. Apa tahu apa dia? Tiba-tiba baru saya sembahyang, saya dengar bapak saya nangis tak berhenti. Dia nangis. Dia tak tahu baca apa pun. Dia nangis. Tahu tak apa dia? Dia nangis kuat-kuat. Habis sembahyang dia kata, Ebi, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat. Ayah tak pernah kenal dia. Ayah tak pernah terima kasih pada dia. Dia maafkan ayah tak? Ayah nak tahu tak siapa bawa ayah sembahyang kenal Allah? Kalau ayah nak tahu, bukan mak, bukan Ebi yang bawa ayah sembahyang kenal Allah, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya terus nangis tak berhenti. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Saya terima kasih pada tuan-puan orang Melayu Islam kat Malaysia ni. Sebab doa tuan-puan, saya dapat Islam dan keluarga saya. Kalau tak, saya tak tahu apa saya sembah sekarang. Apa jadi hidup saya.